pergi ke zoo negara pada hujung minggu ni. Sebenarnya apa yang best yang Iwan sampai nak share sangat sampai buat topik pada hari ini berkenaan dengan zoo negara kan? Sebenarnya Iwan nak menggalakkan semua pelajar-pelajar kat luar sana dan masyarakat dekat luar sana dan pendengar-pendengar kat luar sana supaya kita pergi ke zoo negara melihat semua jenis-jenis haiwan yang ada dekat zoo negara ni sebab tak banyak dekat luar sana yang korang boleh nampak. Sebagai contoh, kalau sekarang Iwan cerita apa haiwan yang ada kat sana, korang boleh nampak antaranya korang boleh nampak zirafah, korang boleh nampak panda, korang boleh nampak penguin, ada buaya juga, macam-macam lah. Lepas tu ada savana, ada beruang, ada muzium lebah, ada rumah reptilia dan ada pameran enggan dan macam-macam lagi lah yang ada kat sana. Di samping itu, untuk pengetahuan korang, sebenarnya zoo negara ada buat macam macam program anak angkat lah, tapi ini adalah kepada haiwan. Korang boleh ke website www.zoonegara.malaysia.my and then korang klik dekat bahagian adopt our animals. Dekat situ dah ada tunjuk package apa yang ada jika korang adopt haiwan-haiwan yang ada kat sana. Tapi bukannya adopt bermaksudnya korang boleh bawa haiwan tu balik, tetapi korang macam membela dan memberi sumbangan kepada zoo negara untuk menjaga haiwan-haiwan yang ada kat sana. Tapi korang macam dah book lah. Okay, korang nak book untuk contohnya orang hutan kan. Apa yang korang bayar tu akan disalurkan kepada haiwan-haiwan yang ada di dalam zoo negara tu. Korang boleh bagi Iwan ni adalah satu inisiatif yang bagus juga, selain daripada kita selain daripada kita jaga bangunan-bangunan yang ada dekat KL ni, korang juga boleh sebenarnya memberikan sumbangan untuk menjaga haiwan-haiwan yang ada dekat zoo negara ni supaya haiwan-haiwan ni akan boleh terus membiak dalam keadaan yang baik. Dia berguna juga untuk generasi kita yang akan datang supaya ia tak pupus. Sebab haiwan-haiwan yang ada dekat dalam zoo negara ni, kalau korang pergi masa dalam tu, banyak haiwan yang hampir pupus. Hanya dekat zoo negara sahaja yang korang boleh nampak haiwan-haiwan yang ada dekat dalam zoo negara tu lah yang korang boleh tengok dan jarang dijumpai di sekeliling korang. Sebab tu Iwan nak menggalakkan untuk korang sampai ke zoo negara. Selain daripada tu, Iwan juga ingin menggalakkan kepada semua pelajar kampu kat sana, korang jadi volunteer kepada zoo negara ni. Korang boleh buka ke website Zoo Negara Malaysia dan korang boleh register kat itu sebagai volunteer, ataupun korang boleh call direct korang punya Education Department of Zoo Negara di 03 41083422. Dekat situ korang boleh call direct macam mana cara nak jadi volunteer semualah. Selain daripada itu, Iwan daripada share dengan korang tadi tentang macam mana cara korang nak adopt haiwan ni. Selain itu juga korang boleh jadi sebagai volunteer kat sini lah, ataupun kepada pendengar-pendengar campus kat luar sana, ataupun ada yang berminat untuk memberikan sumbangan ataupun sponsor untuk kita menaik tarafkan zoo negara ataupun memberi kemudahan ataupun kebajikan kepada haiwan-haiwan tu, amat Iwan bagi pihak My Campus Radio dan zoo negara amat menggalakkan kepada semua supaya teruskan adopt dan memberikan sumbangan kepada zoo negara. Alright. Okay, kita lari sikit pada topik tadi. Macam tadi Iwan dah sharekan dengan korang semua tentang macam mana nak sampai ke zoo negara kan. Tapi untuk pengetahuan korang, dengan zoo negara yang sebesar hampir 110 hektar tu yang korang nak masuk tu, di samping korang boleh jalan kaki, tapi sebenarnya korang boleh naik bas lah. Diorang ada sediakan pengangkutan untuk diorang buat macam tour lah kan. Bagi yang remaja yang mempunyai MyCard, hanya RM7 sahaja. Dan kok lah ada yang terlupa bawa MyCard ke kan, korang boleh bayar dengan harga RM10. Tapi sebenarnya yang without MyCard ni sebenarnya untuk macam foreigner ke apa juga. Tapi mana tak tahu kok ada rakyat Malaysia yang terlupa bawa MyCard kan. Okay, selain daripada tu, budak-budak pula yang mempunyai MyCard hanya RM4 saja. Dan kemudian yang tak ada MyCard hanya RM8 sahaja. Ini bagi Iwan, kalau sebenarnya bagus jalan ni. Bila kita jalan, kita sendiri dapat merasai apa yang ada kat tempat tu selain daripada kita exercise kan. Tapi korang kalau korang naik kenderaan ni, korang boleh buat tour sekali jalan tu. Dia kira tour, bukan tour guide, lebih kurang lah tour guide kat dalam tu akan
explainkan dekat korang apa yang korang akan nampak belah kanan, apa yang korang nampak belah kiri. Maknanya perjalanan tu akan jadi lebih cepat lah, tapi korang bagi Iwan macam jadi tak best dia, korang dapat tengok sekejap je. So Iwan sebenarnya lagi recommend korang jalan kaki, korang lihat apa yang sedang berlaku di sekeliling zoo negara tu. Alright. Kemudian macam tadi Iwan nak cakap lah, apa yang best sebenarnya dekat dalam zoo negara ni kan. Dekat dalam zoo negara ni ada macam-macam aktiviti yang korang boleh lihat. Contohnya diorang ada pertunjukan haiwan iaitu multi animal show setiap hari jam 11 pagi dan pukul 3 petang. Kat situ kira kalau korang pergi ke zoo negara, and then korang pergi ke kaunter dia, korang boleh beli map dia lah. Dekat map tu akan tunjukkan dekat mana ada tempat pertunjukan haiwan. Kemudian ada tunjuk tentang sorry yang dekat pertunjukan haiwan tadi, pukul hari Jumaat hanya pukul 3.30 petang saja. Tapi yang setiap hari selain daripada hari Jumaat, pukul 11 pagi dan 3 petang. Jumaat saja yang pukul 3.30 petang. Kemudian ada aktiviti iaitu penampilan haiwan ataupun animal appearance. Sabtu dan Ahad, hari Sabtu dan Ahad ni korang boleh pergi, selain daripada ada pertunjukan haiwan, pukul 10.30 pagi sehingga pukul 12.30 tengah hari. Korang boleh lihat pertunjukan. Kemudian ada akan berehat pula. Diorang akan beri masa untuk korang mungkin nak sembahyang kan apa kan. Start akan mula balik pukul 2 sampai pukul 4 petang, iaitu penampilan haiwan. So korang semua tak akan boring kat sama sana. Tapi Iwan amat menggalakkan kepada semua yang akan datang ke sana, better korang pergi ke kaunter dia, and then korang belilah map tu supaya korang bukan nak kata sesat, korang boleh nampak tempat mana yang korang boleh tuju, tempat mana yang korang boleh dapat makan. Selain daripada itu, untuk pengetahuan korang jangan risau sebab dekat sana ada juga tempat makan dan ada souvenir kiosk. Antaranya ada The Wild Restaurant, ada Oops Cafe, ada Main Delicious, ada Panda Cafe, ada Harimau Cafe dan Savannah Cafeteria, Kancil Souvenir Shop dan Kyoto Enterprise. Kemudian ada Zoovenia Shop, B Museum pun ada, dan kemudian ada 6D Motion Adventure. Ni antara kedai-kedai makan dan souvenir course yang ada dekat sini lah. Alright. Okay, lepas ni Iwan akan sharekan dengan korang tentang ada 8 tips untuk korang jalan-jalan ke zoo negara. Apa yang korang perlu buat waktu korang ada dekat sana, dan apa yang korang perlu prepare sebelum korang sampai ke zoo negara. Alright.